So sekarang ni pukul berapa weh? 9.27. Kita orang nak pergi camping dekat Tanjung Malim. Dua kereta, Vios Amira dengan kereta Vios Pak An. 8 orang. Vios 3 4 dekat Amira. Tapi Capik yang drive lah. Sebab ni geng-geng malas drive. Doakan kita orang selamat pergi, selamat balik. Perjalanan nak ke sana dekat Zamnaj campsite kot. Jalanan ni macam 1 jam 30 minit. Okay, lepas tu tak larang weh. Sini aku tolong kau bagi tahu. Aku macam orang independent sangat. Dia marah serius. Jangan independent. Sebenarnya aku punya ni banyak je ruang ni. Ria situ lah. Apa kata kau suruh aku buat? Independent perempuan ni. Aku suruh adik-adik aku tolong tadi. Weh, tolong kat barang tak ada siapa kan. Aku 2-3 kali. Ini sebab ais kat bawah weh. Kita kena keluarkan. Ria. Modify guys. Aku tak cakap ke dia. Ni sabar ni, sabar. Tolonglah sabar. Ya. Kita keluar dulu lah. Boleh. Maybe we can party. Ni lagi berat kan? Jom. Tak ada kopi. Tu sumpah berat weh. Aku angkat tadi. Dia tak seorang tadi. Patut dia aku call dia dah start mengamuk. Sorry dok. Betul. Lepas tu aku dah tak berani call dia. Aku call kau. Tak, lepas tu aku salah. Itu pasal aku call kau tadi. Aku nak buka pula. Aku sampai sana tak. Lepas aku macam kenapa aku marah ni tu. Dia cakap apa Bi? Kau aku call dia. Kau call dia Chasha dengan ni boleh tak? Aku tengah angkat benda ni banyak barang kan. Dia mengamuk tu. Ya. Aku tengah angkat barang ni. Oh, okey. Aku kena marah. Barang aku pula macam tu tu. Ya lah. Haram. Okay. Kita makan ni boleh. Tempat bakar-bakar ada. Kalau tak tinggal lah gang. Ada Akif function. Cuci kan tadi? Ya. Tapi still tahu kau. Boleh. Lawa je tu. Pak kereta belakang. Ya dah. Kau memang Ya dah, function kan. Dah. Jom weh, bagi aku yang belah sini. Boleh. Okay. Dia street guys. Weh, apa kata korang pegang rakam aku kita orang? Sama. Mana sikit? Nampak tak kita orang dulu? Nampak. Tak buat yang vlog aku tu. Yang apa? Yang tolonglah jaga kat sini, tolonglah. Okeylah jaga kat sini lah. Maksudnya mana weh? Aku tengok. Sekarang saya tengah isi minyak. Boleh masukkan dalam MG tu. Gerak macam ni. Oh, macam ni. Tapi kena boleh. Weh, Capi, kau bawa rok sikit. Macam ni. Bawa rok. Okey, dapat. Aku jap. Okay, kau. Satu. Lampu tengah buka kan? Okay guys. So sekarang kita nak jalan. Sorry weh, Syasha, kita tertinggal. Weh, betul ke? Sebab kau ingatkan. Sebab kan tadi dia cakap kat aku, weh, jangan tinggal aku tau. Aku macam benda sia. Takkan kita orang tinggal. Tengok betul-betul tinggal weh. Bodoh saya. Tapi betul. Aku dah mana expect dalam kereta. Aku tak perasan bodoh turun. Dia beli lighter weh. Amira cakap kau isap rokok. Aku dah free. Nyanyi sikit. Dah lah Mia. Tak ada lirik. Mak aku pun sudah aku ni dah gentle. Aku masa aku dia nyanyi dulu. Okay. Kibai. Untung
sampai. Ya guys, alhamdulillah. Kan dah terang. lampu nampak tak lampu? Akhirnya aku dapat rumah. Alhamdulillah. Aku nampak rumah. Akhirnya ada lampu guys. Akhirnya ada lampu. Lega kan? Dia dapat rumah kan lampu kan? Sebenarnya dah sampai dah. Kalau tu kan twist dia macam dah sampai. Lagi sikit je. 60 meter. Ada kereta. Kereta. Kesnya aku pak. Oh, okey. Alhamdulillah ada kereta. Yeah. Satu je. Pak kat sikit. Ada tanda ke signboard Zamnash campsite? Dia punya campsite tu. Ha. Dalam lagi kot. Jauh je nak jalan. Pak sini lah. Tak tahu mungkin. So, kita masuk dulu nak? Cuba. Maksudnya masuk dulu nanti kita keluar. Allah Akbar, sorry. Serius Kita masuk je dulu. Bip. Tapi serius. Nampak sana. Sebab kata mak kita lah tempat situ pun tak dipak. Kita turun barang lah. Turun barang kat sini nanti bawa lah kat sana. Ya. Is it sini yang parkingnya? Kita dah sampai. Sebelah tu satu. Station tu ada bawa 20 ke? Ada je tengok. Nasib baiklah. Sekejap. Nak letak benda yang Kau tinggi lah kipasnya. kipas ni tak payahlah letak dulu. Aku yang letak. Air ni memang garang loh. Iya. Air ni garang Sorry. Kau memang garang. Aku tahu kau garang. Sini. Aku tahu. Aku salah betul. Buka. Aku buka. Ini sampai bila nak rekod Ha? Berhenti. Aku dah ajak kau 20 kali pun. Garang tu garang. Sorry. Okay. Sekarang pukul 11.30. So sekarang kita orang dekat Zamnash campsite. Ya, budak lelaki buat kerja. Bangun guys, bangun. Morning. Tengok surrounding. Tak, sebab tolong dia tadi. Ni kena 2 orang sebab dia jatuh. Boleh kipas. Sampai. Weh, Ami angkat yang paling berat weh. Tiba. Jijik kita. Tiba. Okay. So now dah pacak kemas sikit. Dia dah lewat. Bagi satu shot call tapi tak shot call bagi panjang pula. Aku dah utuskan lagi kau dapat tulisan. Bagi panjang dah. Macam mana? Betul lah, dekat jam nak sembang buat kerja. Kan satu, 2 Orang nak sembang tak siap-siap. Ini 2 orang dah siap lah. Siapa 3 lema? Sekarang jam menunjukkan pukul 1.30. Aktiviti kita malam ni aktiviti kita orang kena berbisik. berbisik selepas kejadian. Kejadian apa weh? Saya tahu. Kejadian kena marah. Tapi kena gelak angin. Macam ada gelak angin tu? Tak boleh lain tutup ke? Dan lain mata. Saya masak odeng guys. Tolong tengok. Karma. Tu kau kena kaki lagi ya. Lebih pendengar lah. Sumpah aku tak sambung vlog. Nanti aku nak rembat hari ni. Boleh. Kalau aku kasih lah. Baik. Terima kasih lah. Kena marah kalau bukan marah. Serius lah? Dia start sikit. Dia jam 3 Jangan Ya, sebab tadi bukan aku yang bising. Sorry doh, salah aku doh. Apaan yang bising? Sorry doh. Dah kena. So sekarang kita dah day 2. Sekarang pukul 7. So sekarang nak masak breakfast. Tengah masak. Sekarang dah goreng je. Tadi hari ni dah celok-celok tepung. Dah potong-potong ayam. Buat sendiri, bukan daripada Ni bukan daripada ni Diam. Bukan Kan? Yang sister dia. Yang janji tak dicapati. Pukul 6 aku tunggu dia tau. Dia cakap pukul 6. Dia bangun 6.40. Mantap.
Nanti dorang keluar. Kemarin dorang itu untuk pukul 4 kan. Nanti dorang bawa pukul 10. Keluar ni. Mana ada? Tu. Kau masak. Tolong masak Kau masak. Tak cakap aku sendiri. Kau masak. Dia cakap aku. Kau masak. Aku assistant. Tasha bangun. Alah, dia tahu pula. Tahu kan? Selesai. Mana? Hi guys. So now kita orang dah sampai dekat di sungai. Hello. Amira, takkanlah sini. Tak baik lah makanan tu. Mana nak bagi ikan pun. Ingat korang nak makan. Aku ingat korang nak makan tu. Ini cari ikan, ini cari ikan. Tak nak betul. Tak nak. A few moments later. Tunjuk kita babi. Jiji tu, jiji tu. Jiji tu. Kambing ni kambing takut air. Kau pandai berenang? Weh, kabut. Pandai. Semua pandai. Semua pandai lah. Semua bawa. Hai guys, sekarang ni sejuk nak mampus. Dia sangat. Macam mandi ais. Ha? Cepat. Makan. Hai guys, kita sekarang tengah main. Aku tak boleh tidur dah orang tadi. Aku buat mainan kau. Ayo ni, dia buat mainan kau. Tu. Tak. Tak. Nak aja. Makan tak. Siapa punya? Kenapa tak? Tak ada. Bila dia masuk makan. Lighting tu dah masuk. Tadi aku masuk dalam air kan. Okay, masuk dalam air. Aku rasa sikit lah. Kau jangan masuk. Kau jangan masuk dah. Sebab aku sejuk tak tersepak. Cici lah. Kamu belajar dari pengalaman. Oh, bapak. Bapak lah weh, habis dah. Nak balik je. Jangan pelak-pelak aku lah. Kau tidak pelak aku boleh tak? Aku memang. Seorang lelaki masak. Itu yang apa? Sekarang kita masak bersama Chef Syafiq. Hari ni menu Itu dah garing sangat lah. Angkatlah yang orange tu. Ni lah. Sorry. Tengok tu orange sangat. Kau nanti macam kau ingat ikat macam aku. Pening kepala. Pintang saya dah. ni kalau dah macam brown colour kita dah boleh angkat lah. Ya. Dah macam golden colour so kita dah boleh angkat. Betul tu. So kita akan letak kat Nanti sini. post lah biar awet dia tahu. Thank you. Okey. Dia awet dia Alia. Dia awet dia. Di pandai-pandai tapi ni pokok tu dia masih selam. So gini kat tu gaduh lah tapi. Lalat ni sibuk lah. Oh yang gaduh aku. Satu setengah. Dia macam fikir dia betul-betul dah tengok kat dia. Dah tahu dah apa benda tu. Alah. Main gila. Main gila. Alah. Alah pergi cakap. Cakap hai. Hai.
Teka siapa masak? Teka siapa Kita masak? masak, geng. Ada tak? Sekejap masuk dulu. Cuba teka, cuba tak? Makan siapa? Suami Rasa video baik. Jangan lupa kau tak nak kan? Balik kampung tak bergaduh. Makan dah kat tangan dah. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisama. Amin. Amin. 3 hours later. Dia betul doa panjang pula. Hijau. Guys, so sekarang kita tengok. Nampak tak apa? Nak zoom ke? Nampak tak? So easy. So easy. Hey, Amir tengah potong tu guys. Boleh pula potong weh? Sebab dah masak sikit boleh. Oh. Ambil penutup. Penutup. Sabar. Tak boleh. Oi, si baik tak jatuh. Aku suruh beli ni semua. Aku nak type. Kau kata read je semua, senang nak bakar. Rik tu apa weh? Itu bahagian Sangkut yang kuning atas tak ada. Oh, tu Rik. Ha? Tu ke Rik? Ya. Dah kot kan? Dah. Mantap. Kalau aku nak buat. Kau pilih dia. Penulis tu kerja bersama kan? Dia mengajar. Dia dah punya. Mesin tu. Action. Ni geng membawa. Dia bakar benda tu aku tahu dah. Bulan 7 pula abang aku kahwin. Lawak? Tak lawak pun. Tudung elok sikit. Awal kan? Itu tu. Aku mulai takut terbawa cinta. Siapa tu? Tapi aku faham je. Sebab dia minat garang tu. 8-11. Bapak-bapak dia baru meninggal kan. Esau ke? Bukan dia setengah dengan boyfriend dia lagi ke? Mana aku tahu. Aku tak ada. Untuk pasukan Selangor Red Giants menunggu masa untuk memulakan pertempuran, tapi dia banyak rezeki juga cukup memberikan. Uji perlu menjaga posisi dengan cukup baik. Nak duduk hari ni? Ya, aku nak duduk ke? Jadi dia. Serius lah. Kenapa perempuan ni buat macam ni dia situ? Hi guys. Hello. Morning. Video lah. Video. Hari ni pembantu saya Amir. Ya, dia. Cukup Video kita boleh nak bekerja lagi. Yeay, beauty tu. Sekarang buat apa? Mana kita tak jumpa benda tu tak asal-asal. Tak jumpa apa? Tak apa, saya lagi tanya. Siapa guys? Morning guys. Ini guys. Morning. Ni by Chef Amira. Memang bijak. Hari terakhir. Paling bijak potong serum ni. Paling bijak. Tengok dia custom. Tengok dia custom. Aku lah yang potong. Tunjuk sikit. Pelik gila. Ada penirmaan masing-masing. Salam. Kim. Sorry dah. Sorry. Dia macam aku mesti keluar daripada mulut. Kan macam baby juga. Dah kenyang ni tidur. Daripada tidur ni. Bangun tidur. Diam. Maju, buat konten jom. Air dah siap.
Cuba Orang seleb, lepas tu nak pakai aku punya kamera. Tak kontennya. Cuba sungai. Lawa pula macam mana? Letak kursi dalam sungai. Lawa pula macam mana? Sana je. Lawa pula macam mana kan? Lawa pula macam mana? Lawa pula macam Bukan lawa, lawa. Cakap sikit hari ni. Lawa pula macam mana? letak kat meja. Siapa yang edit? You ya. Bawa ajak macam tu. Betul lah, dia memang So toxic ni. ingat aku obses dengan dia sendiri. Dia sendiri. Nek, kau yang hantar sendiri obses tadi. Aku hantar daripada dia edit. Dia table lagi. Gigi geng. Dengan heels. Bak kata Syafiq aku pakai heels bodoh dah ni. Merentasi sungai. Tolong saya. Okay. Thank you. Gigi. Boleh. Pijak tu kayu tu. Bagus. Wow. Okay. Muka-mukanya. Okay guys. Allah. Tiga. Woi. Aura. Weh, nama dia. Sasha pula awak lah. Biasa. Kau tinggalkan gas, ada bau lah. Gas. Sebab dia terancam. Kata orang Gas ramai tu tu. kau kentut kan? Dia ada bau, ada kau pergi sana. Dia tinggalkan gas sebab dia rasa terancam. Ni fakta tak fakta? Pakai gas tu. Tak ada kayu lah. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, it's time. I don't need to worry, I'm right out of my mind. It's hard to see you without me. Oh, it's hard to leave you, but I miss you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong. Rasa ke kiri you. Weh. Rasa ke kiri. Weh. Cepat. Siapa sentuh kamera? Siapa sentuh kamera? Tolong. So sekarang ni kita orang on the way nak balik. Pukul berapa tak tahu. Dah tengah hari kot dalam 12 lebih macam tu. Dah angkut semua barang sebelum mandi tadi. Tak apa phone kau terconnect. So sekarang kita orang nak on the way balik. Dah tukar driver geng. Sir. Now kita orang dah sampai kat Ikan Bakar di Anjong. Ikan Bakar kat Rawang rasanya. Kita nak pergi lunch dulu. Ikan bakar. Satu 54 kita orang nak makan. Dah sikit saya ingat. Sebab 30 dulu. Tak dah sebut time. Sebab ini. Next. Next di mana geng? Kedah. Next pergi Gold Kedah. Ayu ni punya yang camping. Next. lepak dua Ayu ni. Dia terabat Ya. Sebab tu Gigi aku bayar. Kan je ke? Oh, lain macam Weh, ni baru semua lapar. Okay, dia ada. Walaupun semua dah makan. Sekarang kita nak pergi Ikan Bakar. 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 Kita nak per
Bye. Gerak lu geng. Bye. Bye. Bye semua, bye semua. Nak bye. Bye. Ya, dah. Pukul 5. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 5:30. Aku nampak kau macam Islamik hari ni. Kenapa Islam ke? Bukan sebab nampak aku tak pernah nampak kau pakai tudung macam ni. Ya, aku cakap kat dia lah. Okay, so bye. Bye guys, sekarang dah 5:30. Kita dah sampai rumah Syasha. Dan dah loading barang semua. Rate camping? Rate camping untuk kali ni daripada 10 adalah 8. Apa? Kenapa kau rasa rendah ke? Aku rasa 10 over 10. Aku 8. Sebab dengan korang. Betul. Bye-bye. Yang korang je lah 10 over 10. Yang lain tu. Kita orang dah sampai dekat rumah Syasha. Nak hantar dia. Bila kita balik. Next trip kita tak tahu lagi. So, bye. Stay tuned untuk next video. Okay. Bye.